Direct to the point, boot ni memang tak hype. Tu, tahun 2008 lu. 2009, sorry aku dah check tadi. Punyalah lama, 16 tahun dulu. Diinspirasikan balik. Cubaan suara, testing. Selamat kembali ke Nonati Podcast pula. Selamat kembali ke Miro Boot Channel. Kebiasaannya aku akan cakap pasal boot. Biasa cerita boot macam storytelling and boot review. Kalau ada boot kat tangan aku akan buat boot review lah, tunjuk close up. Aku akan update juga apa-apa boot terbaru bila dah release. Big brand ke brand-brand kecil yang akan release, aku akan share lah. Siapa yang belum subscribe, do subscribe. So untuk video kali ni aku nak bercakap pasal boot Messi. Direct to the point, boot ni memang tak hype. Yang pertama, tarikh dia release ngam-ngam selepas saya ingat aku 2 hari selepas kot ataupun 2 hari sebelum. Adidas release juga F50 tapi version Lamine Yamal 2 hari. Yang ni 10 September. Lamine Yamal second boot dia 12 hari bulan 12 September. So aku rasa orang lagi berminat nak tengok pasal boot Lamine Yamal instead of follow up pasal boot Messi. Yang pertama. Yang kedua, sebab dia punya design sama dengan design boot dia yang sebelum ni, Prestige 10. Aku tak gambar. So tak apa, aku still go through. Korang boleh stay video ni sampai habis. Adidas dah drop boot Messi yang terbaru untuk musim baru 25-26. Kali ni warna biru. Sebelum ni warna putih kan, yang Prestige 10 tu. Kali ni warna biru. Hari tu first game waktu dia game Argentina dia pakai. Nama dia adalah Adidas F50 Messi Vision 25-26. Vision tu I dengan kosong ditukar nombor 10. Dia bukan I dengan O tapi 1 dengan kosong. Warna yang dia pakai ni Royal Blue, Blue Burst dengan Solar Yellow. Warna dan design tu sendiri sebenarnya diinspirasikan daripada F50 yang dia lama tu, tahun 2008 lu. 8 ke 9? 2009, sorry aku dah check tadi. Punyalah lama, 16 tahun dulu. Diinspirasikan balik. Design dia ada corak wavy pattern dengan 3 stripe kuning dekat upper bahagian depan dia. Dengan tapak dia gradient kuning ke putih, nampak agak premium. Antara teknologi yang power dalam boot ni declare by Adidas, yang pertama nama teknologi dia adalah Fiber Touch. Rasa bola yang lagi dekat, kontrol dia lagi padu. Yang Adidas declare dia punya tunnel tongue tu, kawasan lidah dia tu menggunakan compression fit. Dia orang dah improve daripada yang sebelum ni. So lidah tu dia akan lock kaki korang dengan lebih kemas lah, dan tak goyang. And ada spring wet 3D texture spring frame. Aku tak nak go through sebab aku tak pegang boot. Ada rezeki aku akan dapat boot tu, aku akan tunjuk dekat korang. Kita sama-sama go through. Aku risau juga statement ni yang dideclarekan oleh Adidas. Dia macam ada improve tang lah apa semua, tapi design still sama. But it's okay, aku tak ada problem pun. Aku rasa dia orang tak ada nak hypekan pun boot ni, sebab dia just nak keluarkan Messi untuk season tu sahaja. Dia ngam-ngam boot Lamine Yamal keluar, boot Messi pun keluar. Untuk video boot Lamine Yamal aku dah letak dekat aku dah buat video tu. Link aku tak atas ni. Korang pergi tekan dekat playlist, korang tengok video Lamine Yamal apa special yang kasut tu. Macam aku cakap tadi, aku sebenarnya pun risau juga dengan statement yang dikeluarkan ni kan, tapi yelah, itu apa yang info kita dapat lah. Release date dia pada 10 September 2025, 2 hari sebelum boot Yamal. 2 hari selepas tu boot Yamal keluar dengan harga USD 260, lebih kurang 1200 ke 1400, bermula pada elite version, dan tu harga belum masuk Malaysia. Enough on detail yang declare by Adidas lah. Adidas keluar tu, I have my own opinion, rumusan. Okay, sebelum model ni keluar, warna biru ni, ada satu model yang dikeluarkan daripada Adidas kepada Messi juga, F50, iaitu nama dia Prestige 10, yang macam aku dah mention tadi. Model tu keluar pada bulan Jun 2025. Aku expect bila Adidas keluarkan untuk Messi yang baru ni, untuk musim baru, dia punya design akan lain, tapi tiba-tiba sama. So aku expect macam apa specialnya untuk Messi untuk kali ni kan. Dia kata untuk season, maybe dia nak highlightkan untuk season baru untuk Messi, supposed to be bagilah at least design yang lain. Macam Lamine pula, dia design yang lain, tapi design tu dia ambil daripada design lama, dicampurkan masuk design baru. So at least adalah nampak kelainan dia kat situ. Tapi bila just hanya tukar warna dan improve sikit-sikit je dia punya teknologi, so aku rasa macam baik kau tak payah keluar. Tapi tak apa, okay, maybe dia ada dia punya plan kot, just maybe nak saja buat keluar untuk season tu sahaja. Dia tak ada apa-apa specialty sangat. Dan bila aku tengok balik, pada tahun yang sama keluarkan untuk individual player yang sama, signature boot yang sama, design yang sama, just warna yang berbeza. Why? Dan aku tanya kenapa lah, macam perlu ke sampai 2 kan? Aku tak tahu lah, maybe sebelum ni memang keluar 2 ke 3 ke 4, aku tak tahu. Setelah 1 tahun yang sama. Okay, pendapat aku lah, pendapat korang, drop komen kat bawah. Aku nak jemput korang masuk grup WhatsApp channel yang aku dah create untuk community Miro Boot, untuk siapa nak dapat
dapat special price dengan latest update news. Kalau korang mencari boot yang maybe tak boleh dapatkan Malaysia, ataupun korang nak jadi antara yang terawal, boleh PM Euroboot untuk kita pre-order. Link aku letak kat bawah. Dan boot ni juga kalau siapa nak boleh pre-order dengan kita, PM Euroboot. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Point dia tak banyak and aku dah compresskan semua sampai habis. Sebab tu korang kena subscribe. Kalau nak lain video yang lain, aku ada letakkan link dekat atas ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Aku rasa aku lagi suka tengok Messi yang warna putih pink tu kot, instead of dengan biru kuning ni. See you guys next video. Assalamualaikum dan bye bye.